datang lagi kat situ. Sebab situ pun tenang, malam sunyi. Bersih kat rumah. Rumah dia bersih. Bilik dapat 2 tu pun katil pun budak ni pun suka. Tilam dia, tilam dia orang cakap katil terapung. So bagi saya okey lah, rumah tu best. Cuma nak bawa barang naik tangga je lah. Tapi itulah sebab owner tu dah tolong angkat. So dah tak terasa lah angkat beg pun naik atas tangga kan. Sorang kan. Okay lah, thanks lah kepada tuan rumah. Besok minum kopi dah. Biasa. Baru 15 minit ngopi. Kat sini memang dia suruh minum air chai. Di kedai cakap chai tea. Terima kasih China semalam. Ha? Terima kasih. Muzudu. Kan? Itu air. Roses lah. Roses. Ada satu jangan terpedaya kalau dia tulis air tu bila translate air carrot kan. Tu kan carrot yang orange kita beli tu. Dia air carrot yang macam air bawang yang warna merah. Dia cakap this is nice kan. Try minum kan. Rasa macam Tongkat Ali pun tak rasa macam tu. Cucuk-cucuk lah. Cakap dengan wife juga semalam. You try. Ni rasa Tongkat Ali yang level ni kan, padu kan. Jangan minum sikit, kena minum banyak. Sekali dia kemam satu teguk. Ambil kau rasa nak muntah. Tapi boleh try lah kalau siapa yang ada jiwa kental, hati membara ya. Silakan. Windmill atas tu. Tak nampak. Tak nampak pun. Tu yang windmill dia cakap tu. Mana kincang yang kita nampak tu dekat Bursa lah tadi. Sebab Bursa ni kawasan pegunungan, banyak angin kan. Dia letak kincang angin ni untuk menjana tenaga. Dia nak menjana tenaga lah. Dia nak hasilkan energi. So dia hasilkan energi tu baru dia boleh convert nak jadi elektrik. Elektrik pula convert jadilah lampu kat rumah awak tu. 4 lebih lah kan. 4 lebih sepatutnya tadi salah tengok maps. Sebab double check. Dia cakap semalam I check pukul 3 kalau kita gerak pukul berapa lah. Tapi hari ni sebab dah lewat sikit. Macam drive 1 jam. 1 jam kat dalam drive. Oh tak nampak lah. Lagi berapa lama? Kalau dia buat jadi air source tu 6 jam. tayar dia pecah. Cakap tadi yang lori tayar pecah. Yang laluan dia. Laluan dia kan? Dia buat laluan tu nak naik ke atas. Jok ah. Ni contoh lagi satu laluan. Jelas nampak. Tegak yang naik atas. Dia punya bukit tu. Besar Ni kita dekat dah sampai kat Inegol lah yang Inegol. Sekarang kawasan ada bandar dia lah, bandar Turki. Saya dah tengok map dah. Mereka ada lagi 3 zombie. Kita dah dapat 1. Tak, kita dah jumpa 1 zombie. Kita dah Arrival dalam 5.30 sekarang. Sebab tadi kita berhenti rehat jap. Saya nak tahu Isi minyak semua. Saya jadi So perjalanan lagi 6 jam lah, InsyaAllah.
Driver okey driver. Sekali lagi GPS tapi Sini 50 je ke speed? Aduh. Ah 50 je. Dah merah dah. Kalau ikut waste lah. Ni 80 lah. 82. Mall dia kat sini. Banyak mall. Ada tunnel lah kali ni. View rare betul ni. Awak tak ada tunnel. Kita lalu tepi tunnel. Yang view dia. Masya Allah. Kita lalu dekat apa? Bukit punya pertengahan. Antara bukit-bukit. Apa lembah? Lembah. Kangaroo pula bukan, rusa. Mana kangaroo? Tak kuasa rusa sini. Dia cakap beware of rusa. Mana rusanya? Weh, ada sungai. Mana rusanya? Baru sampai Haimana. Sampai mana? Haimana. Ni Haimana. Tengok Haimana. Oh. Abang okey bang? Dah goyang-goyang kaki bang? Enjoy. Dah nak sampai Haimana kan. Sini ada kamera lah. Jalan pun tegak je ni. Jalan ni elok kan. Lagi sikit lagi ni. 3 jam 54 minit lagi. Dia semua lebih kurang sama. Oi, luas untuk mandang. Dia macam tak ada gunung ganang. Dia ada gunung ganang tu tapi banyaknya hamparan. Hamparan. Gunung sebelah sana. Masya Allah. Hujan je tu. Bendung tu ni. Mantap betul ni. Subhanallah. Tengok lepas tu. Nampak sampai macam bawah tu. Malaysia kan sebab hutan. Dah tak nampak dah kaki bukit tu. Ini sebab lapang. Dia kena naik ke atas. Kalau kita pergi hiking best dekat tempat macam ni. Duduk kat atas tu kan. Sejuk lah. Lah awak ni landai macam ni tak? Nanti kita bagi kereta ni kena
Bola Li Yellow. Bola Li. Lagi 3 jam. Di bandar view. View bandar dia. Ni dia punya stadium Bola ni. Besar bangunan dia. Bola Li. Yang bowling soft play. Ada bowling kat tepi tu. Kalau temperature ni. Berapa dah temperature? 7. Penuh bangunan kat sini. Tadi gambar. Sejuk. Tadi banyak view gunung. Pegunung bandar dia. Sini pakai cerita sampai bawah ni. Sini memang ni Puff dia sampai kaki. betul. Jadi tak pelik pun sebenarnya. Kalau kita masuk mall tu tengok puff sampai kaki. Ni kan masuk sikit-sikit. Jalan licin ni. Hati-hati. Masya Allah luasnya. Turn right. Mana? In 1.2 kilometers, turn left. Tadi macam dah jalan kampung ni. Ini jalan bawa betul jalan pasal. Ada pula shortcut. Yang Luas terbentang. benar-benar ada sampai 4 jam. InsyaAllah. Allah. Video nak dah tidur terganggu. Rumput ni kot yang dia buat ni. Nampak apa? Oh, dia buat hay. Dia orang panggil hay kan kat sini. Nampak apa? Gandum Bukan. Rumput jadi gandum ke? Dia bukan dia bukan rumput sebenarnya gandum lah tu. Mana ni? Lepas kita Bola Li tadi kita nak menuju ke Hemana. Kita akan lalu Tak boleh lagi. satu kawasan yang macam ni. Oh dia kasih. Dia kasi, dia kasi. Oh dia tak kasih. Dia bagi signal, dia tak kasi. InsyaAllah. Hujan dari tadi. Tu view depan. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Kencing pula. Kita baru sampai. Where is this place? Name? Ni? Name this place. Please, Kemaman. Name. Name? Ya. Hayme Sultan. Hamad Sultan. Okay. Hayme Sultan Pide Kebap Salonu. Solonu. Okay. Oh, Solonu. Okay. Kita makan kat kedai ni. Wah. Sorry tangan I shaking ah. Sejuk. Thank you. Say thank you.
Ke apa? Thank you. Apa? Tuzarov. Terima kasih. Apa dia? Kalau cakap terima kasih tu. Dah hilang. Dah lupa. Hai mana? Hai mana? Apa nama kedai ni? Kebab. Chicken banana. Heme Sultan. Heme Sultan. Okey. Ini masin. Tapi kalau kena nasi okey kot. Kalau tak masin sedap. Pada masak dengan tomato. Kalau dia buat sambal sedap tu. Yang sayur ni first day datang tak boleh makan. Hari ni dah tak boleh makan. Dah imun. Tak tahu nak cakap dengan siapa. Aku tengah bayangkan ni ayam. Ni sayur ni memang wajib ada. Yang ni. Dia try dong. Dah. Tak. Oh, yang tu belum. Ni pickle. Ni pickle. Kena makan dengan ni sayur. Diorang memang starting appetizer bagi terus ni Setiap kedai memang hidang ni. Tu lah. Yang orang Jawa suka makan sayur. Jawa Saya tak jauh sangat lah. Awak Bugis. Ni siapa punya ni? Umi rasa sikit tadi. Sedap. Kalau kita share makan satu lagi. Rasa dia memang macam tu je. Ada perencah Maggi. Saya dah makan dia. Tak tahu. Jom makan satu. Ni kuah ni hari ni sedap. Kita makan. Nak makan yang adik nak makan. Sekarang. Geri dah. Kedai tu hari yang first saya makan tu. Dia punya kuah yang macam ni. Dia campur dengan bawang. Sedap gila. Tunjuk kulit Biasa gila. dia kuah dia macam tu kan. Yang Mustafa tu kan yang you suka malam kan. Saya tak boleh cakap saya suka. Tapi saya boleh makan. Sedap gila juga. Ya dah itu yang paling sedap tadi lah. Nak makan apa lagi? Tak makan kan? Nak penaya ke? Aku nak makan yang tak jatuh lidah. Boleh? Dapat berapa? Acik pun dia. Tu apa tu? Thank you. Terima kasih. Thank you. Mana? Cik kata nak buat ni. Tak dapat. Awak dapat coklat dapat duit. Kasi apa ni lagi? Wow, thank you. Wah, sedap bau dia. Nah. Tapi nak apa? Jadi nak apa? Weh, Allah dekat belakang jadi kan. Betul dah. Jom. Jom. Alhamdulillah finish. Waktu dah lagu happy birthday kat Sarah. Happy birthday. Mama makan alhamdulillah. Sabar. Baru nak sampai buka. Macam mana? Ngantuk lah. Ngantuk. Makan sup daging ni. Okey. Okey, kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Sihan daily. Lagi berapa kilo lagi? 264 kilo. Sekarang Lagi. hujan campur dengan kabus. Tak nampak jalan ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah lalu. Mungkin dia tak nampak jalan. Dia bagi kita lah tuan. Kita baru
jam. Jeng jeng jeng. 2 jam 20 minit. Sikit lagi. Come on Daddy, come on, you can do it. Muka dah sembunyi. Ada lagi 2 jam memang mungkin Facebook. Tidur macam dah tidur. Jangan kacau Daddy. Weh, yang air depan mata. Masya Allah. Itu real ni. Aduh kabut. Masya Allah. Masya Allah, Habibi. Air semua hijau tiba-tiba kat atas semua putih. Masya Allah. Sabar. Dah dekat. Ambil. Ya Allah. Dekat sikit ni. Atas tu ais. Sini ada ais atas tu. Nampak tu. Bagai. Mount Erciyes, insyaAllah. Besok kita akan naik ni. Dia gunung tu sampai sini dah nampak. Tinggi lah. Jadi Umi. Nanti ski dia kan. Kita akan naik kan. Pas kita nak main slow-slow je dulu. Baru macam ngap sebab sejuk dengan kopi. Wah, itu tengok ais dia. Masya Allah. Wih, ramai lah orang. Nampak orang ke? Nampak orang 2 je. orang lah. Pokok aja. Ha? Wih, ya. Terselah udah ada air satu kan. Style. Dah sabar. Dia tinggi ke ada gunung lain. Sikit lagi nak sampai. Lagi 1 jam lebih. Lagi sikit kita nak sampai. 1 jam 13 minit. Kita lagi 58 minit. Kita baru lepas berhenti solat tadi. Akhirnya kita jumpa juga tempat solat dekat dia kalau stesen minyak Tata Energy saya tadi ada solat. Besar dia punya stesen minyak. Oh, Toilet tu semua sensor. Masuk toilet pun tak mana ni. Dia tulis no touch rupanya. Dia bukan touch. Dia macam dia nak surface je. Masuk toilet pun lampu dia kejap buka tutup. Sebab dia kalau kau tak gerak Dia tertutup. dia tutup. Tu ingat macam cerita nightmare. Takkan nak kencing. Tu tadi kita kencing sambil menari. Saya bergerak. Ada kencing 2 kali lampu tertutup. Lambatnya. Mula-mula macam ingat benda ni sebab sensor. Yang kali ke-3 tu rasa macam ni bukan sensor ni. Ni cubaan. Dah cukup lah cepat-cepat lah keluar. Yang penting sebelum start tu kita sensor 1 kali tukar plastik. Lepas kencing sensor yang 1 kali. Canggih betul nak kencing pun. Bukan canggih dia orang panggil sini. Orang panggil lah Hygiene. teknologi lah. Teknologi. Hygiene. Teknologi. Canggih. Canggih. Tengok view luar dah tak nampak sangat. Gelap. Dah malam ni. Dah masuk maghrib. Tadi dah lepas dah. Ni dah okey sikit. Ya. Apa? Betul gelap yang depan. Mana ni? Ni Aceh punya lah. Tak nampak apa Sikit nak dah. sampai. 43 minit lagi. 7.28 kali ikut. Pergi ke hotel kita. Tapi sekarang kita ingat nak singgah makan dulu kot. So lepas tu baru terus balik. And then boleh tidur terus. Boleh rehat-rehat. Kita tengoklah macam mana. Abang okey bang? Fokus. Fokus bang. Malam ni dan Gelap. Tak nampak apa dah. kita punya mata nak tengok ni dia jadi limited sikit. Lagi sikit nak sampai. There's a lane closure ahead. Sisa.
Sebab dia bukan satu je gua. Banyak gua kat sini. Oh ni aku boleh pok dia. Lagi sikit dah sampai. 6 minit. Jadi kau dah cakap sejuk. Baru lah merasai. Mana jalan dia ni? Oh, tengok tu cahaya. Cahaya matahari. Tak itu cahaya. Ya! Apa tu? Tak tahu. Seram pula rasa. Itulah kot. Dia punya landmark dia. Dah start dah. Landmark yang batu-batu tu cakap tu kan. Oh, dah start. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar je. Jadi kita buat. Wah, banyak. Masya Ya Allah. Allah. Subhanallah. Hotel ni lah cakap yang. Ni ada hotel tau ni sini. Ya, memanglah. Ui, lama Masya Allah. Cantik. Mesti besok Alvin kan kita sarapan kat sini kan. Besok kita macam rasa kita sarapan batu je kot. Baik. Ada restoran. Kita tak jadi dia lawak je. Tak, tu bukan lawat. Serius. Serius tau. Weh. Takkanlah kita sampai bayar hotel tak pernah naik jauh. Mantap. Lepas tu dapat makan batu je. Cantiknya Masya Allah. Kalau dia ada kata macam dekat apa nama dia tu lagi kan. Kat mana? Apa nama Itu nak dia? tengok tak nampak ni. Aduh, kata snowfall. Tak dapat tengok snowfall. Ayam! Wow. Dahsyat lah. Ni yang Sejuk kan? Berapa suhu kat luar ni? 3. Weh. Diorang dah habis air tu yang sini. Alah. Tengah sejuk lagi lah. Dah habis ais. Haraplah snowfall. Yang dulu kita naik tu. Yang macam naik kau view. Takut weh. Takut. Yang geromel yang. Wow. Welcome to Alhamdulillah. Goreng. Syukur. Oh, dia ada pintu dia. Wow. Kapadosia. Apa dia tulis? Kapadosia. Basket. Bazenti. Berhenti. Wow. Weh, Allah, kanan cantik, weh. Batu macam. Ui, memang cantik lah tempat ni. Weh, macam mimpi lah tempat ni. Kalau kat Malaysia tengok apa? Macam Taman Bunian lah. Tiba-tiba je kat dia kat Tiba-tiba je macam kan? ni. Tiba-tiba rasa dia nak kena buka nikah, tengok ijanan. Weh. Oh, dah. In 400 meters, turn left onto Fatty Sokak. Ni bukan movie lagi. Jalan. Slow. Aceh ambil tarik. Aceh. Oh, kita bawah je. Syukurlah. Tak penat diri nak angkut. Bismillahirrahmanirrahim. When they come back again for the for voyage, I will give the info. I'm in the reception, okay? Maybe you are looking at the room and coming to reception. Okay. Okay? Alright. After that, I will come to your... Okay, no problem. Thank you. Masya Allah, besar. Buka lah kejap lagi. Kita nak solat. Rasa kita sebenarnya buka dalam sini je lah. Sejuk Weh. Huish. Masya Allah. Oh, ini bilik Umi Jeti. Abi nak tengok bathtub. Subhanallah. Wah. Kami nak masuk. Kenapa kunci? Siang kami. Abi nak tengok dia keluar ke tak boleh. Itu lah mana tinggal sama. Oh. Wih. Masya Allah. Lawa. Toilet dia besar. Air panas. Puati lah. Ada ventilation dah ni. Tak ada ventilation ya. Abilah kalau dia di kalau dia di Mak tak keluar. Kenapa dia tak keluar weh? Bubble dia. Lagi lah. Takung lah. Dah jom. Jom gerak. Kita nak pergi makan lu. Kita takung, sekejap lagi bawa tekan on.
Nanti kita tanya dia. How Subhanallah. Oh tu. Tu. Button. Wih, besarnya. Kalah rumah. Kalau rumah. Wah, cik. Wah. Dia bos. Nak naik ke pergi siap pula. Acik jangan. Acik, hati-hati. Cepat. Oi, hello. Dengung. Oh, dengung. Buka air. Tutup dulu. Nak lagi makan dulu. Kenapa? Tak ada TV. Oh, biar ada TV. Oi, Acil lagi. Acil lagi excited. Ya, cantik lah ni. Nampak betul ke? Memang cave lah ya. Takut lah dulu. Yang batu kif yang. Yang kita duduk dalam batu. Daddy. Ayah. Jatuh. Wah. Lawa lah Acil. Daddy. Bateri ni nak habis dah. Hujan lah kat luar.